Apa bang? Selamat datang ke Hira Cultural Site. Sebenarnya ni tempat nak pergi ke Jabal Nur. Jabal Nur, dia ada Gua Hira. Tapi kita punya perasaan rasa dia macam pergi JPO. Cantik lah dia buat sebagai tourism site kan. Baguslah. Dia ada Holy Quran Museum. Sebab kita tahu Gua Hira ni adalah tempat pertama Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah SWT. Dalam ayat yang pertama diwahyukan kepada baginda, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita nak cuba naik tengoklah macam mana rasa dia. Jam anggaran. Kami dekat bawah. Cik Iman cakap dia tolong babai kami. Tak ada harapan naik sejam. Okay, so sekarang kami kena buat count berapa orang. Mari kita pergi. Okay, InsyaAllah semoga kita dapat naik atas. Itu atasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah urusan kami, pemudahkanlah urusan kami, pemudahkanlah urusan kami untuk membuat aktiviti pada malam ini. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Percaya kursi. Percaya kursi masing-masing. Boleh? Cek apa? Macam-macam. Oh, ramai babai ni. Aku ingat sikit. Kita dah bincang kat bilik. Jangan ubah. Jangan ubah MOU tadi. Rupanya ramai babai. Okey. 10 orang kami hari ni. Pacer kami, Johanny ada sini. InsyaAllah kita pelan-pelan cuba naik Jabal Nur ataupun Bukit Nur untuk kita pergi ke Gua Hira. Jalan ni dah cantik sikit sebenarnya. Difahamkanlah untuk orang dulu yang tak pernah, orang dulu yang pergi. Bukan macam ni lah jalan ni rasanya kan. Dia apa? Dia macam dah okey sikit lah daripada sebelum ni. Oh, betul santai depan ni. Cuk cuk. Depan kami ni geng Turki.
Araba buraya çıksa var ya arkadan yaya... So kita dah sampai checkpoint dia. So ini checkpoint ni digerakkan oleh satu NGO untuk mengingatkan semua penonton-penonton ataupun semua mereka yang menaiki Jabal Nur ni untuk tidak melakukan perkara-perkara bid'ah dekat dalam gua tersebut. Kerana menurut petugas yang ada kat sini, dia cakap sejak Nabi mendapat wahyu pertama itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah pun kembali ke tempat ini, dan baginda tidak pernah pun menggalakkan umatnya untuk naik ke gunung ni, ke Gua Hira ni untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Tidak ada. Jadi dia pesan kalau kita nak pergi, kalau boleh jangan solat, jangan buat apa-apa, just tengok je, enjoy the view, enjoy the moment, fahami sejarah, selami sejarah dekat sini. So katanya dari sini nak naik atas tu lagi setengah jam. Kita dah naik tadi pun lebih kurang 20 minit. So kita tunggu kawan-kawan yang lain lah pula sampai lah. Mereka tak sampai lagi. Tu grup kumpulan yang pertama dah sampai dah. Kita tunggu yang lain pula. Okey, nikmati air percuma dan juga kurma percuma. Ada kat sini. Next. Berjaya sampai untuk checkpoint ni. Cayo. Sudah sampai. Dah sampai ke? Belum. Belum lagi. Lagi setengah jam dari sini. Saya ingat. Oh, belum. Lagi setengah jam dari sini. Kita ingat dah sampai. Siapa lagi kita? Gamal dengan Ami. Dah suki. Nampak wajah saya? Masih bersinar? Jangan dekat saya. Alhamdulillah, kita ditemani oleh kucing-kucing. Abu, Aming, Daus. Kam. Laki. Tamar. Hala. Kita sudah sampai. Okay, kat sini dia dah ada tangga.
kami sampai dekat puncak Jabal Nur. Sebab dari puncak ni kita boleh nampak dekat bawah sana adalah Gua Hira. Dan kalau kita tengok sebenarnya inilah view yang Rasulullah SAW ketika hayatnya mungkin tak ada lagi menara jam tu, tapi itulah kalau kita nak tengok dari jauh mana kawasan Masjidil Haram, kita landmark dia kita gunakan adalah menara jam tu. Itulah paling depan dengan Masjidil Haram. So lihatlah, susunan Allah itu sungguh indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Aduh. Kok mana nak pergi tadi? Boleh tahan lah? Boleh tahan lah. Mencabar lah. Dia terus ikut sini je, turun bawah ni je. Tapi nak pergi ikut sini ni macam mana? Sat. Aduh. Sebab batu tu nak. Oi, kau sana lagi teruk ah. Kau sini ke senang. Main ni. Okey, hang masuk tu. Suar kaki lu. Ui, tak boleh tak. Tak, suar kaki lu. Suar kaki je dulu. Suar kaki tu memang hang masuk terus je. Suar kaki je. Aku masuk sini kot. Ikutlah belah mana pun. Tapi dia sama je. Suar kaki je. Yes. Lepas. Senang. Kita yang tinggi pun lepas ni yo. Ni gue tak. Ni depan ni. Siapa nak main ni? Tunduk. Okey, tunduk. Main sini. Okey. Oh gitu. Ya, begitu ya. Alhamdulillah. Bubur dah bubur. Saya kat sini kak. Bismillah. Mananya? Pandailah sikit tunjuk kau. Video dekat situ lagi dari tadi. RJ. Ini apa ya? Penyelamat. Gambar. Putih gambar. Bagi gambar depan. Ada lagi? Beda. Kita bawa korang ni. Tangan. Boleh bang. Okey, mai. Cantik. Ada lagi? Kawan kita mana lagi? Jadi inilah dia Gua Hira. Ruang inilah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beruzlah ketika mana berusia sekitar 40 tahun, dan di sinilah lokasinya baginda mendapat wahyu yang pertama dari malaikat Jibril. How are you? Alhamdulillah. Takbir. Masyaallah. Alhamdulillah, my brother. Thank you. Okey. Kat sini pun dia dapat juga sini sebenarnya. Nampak. Kita selfie dulu. Malaysia. Goyang sangat tu tripod tu. Pandangin tiup ah. Gambar ke video? Kita berapa 10 kan?
Dia tengok batu dia. Batu dia memang cantik. Saya rasa memang macam ni. Tengok kayu macam ada potong Situ macam ada potong sekolah. Dia ada curve kan. Alhamdulillah. So alhamdulillah settle, kami berjaya masuk ke Gua Hira. Tengok Gua Hira. Spend time kat Gua Hira. So ini adalah tempat yang bagi aku special sebab dia tempat Nabi dapat wahyu. Tapi dia bukan tempat Nabi beribadat spesifik, tapi tempat Nabi dapat wahyu lah. Itu je lah. Kita jumpa kawan baru dari Turki dan kita seronok bersama kawan-kawan baru kita kat sini dan kita enjoy the view dari Jabal Nur ini. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi next episode. Terima kasih. Boleh.